Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan penuh takzim dan rendah hati, izinkan saya mempersembahkan warkah bicara dari pentas ilmu ini. Nama yang diseru ialah Nur Aina Marisa binti Muhammad Zul Asri dari Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang, Kuching, Sarawak, bernombor kod YBA 1201. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyelami sebuah naskah yang luar biasa, mendebarkan hati, menggugat emosi dan memupuk pengajaran yang amat tinggi nilainya. Sebuah karya berjudul Miss Obses Sejarah, hasil karya Haryani Kamilan dan diterbitkan oleh Bookyard. Cetakan kedua pada tahun 2023. Naskah ini mengangkat kisah seorang remaja bernama Emma yang begitu taksub terhadap sejarah, terutamanya peristiwa Perang Dunia Kedua. Emma dan rakannya Wani menceroboh sebuah terowong misteri. Dan disitulah sejarah bukan lagi sesuatu yang dibaca tetapi dihidupkan semula. Emma tersedar bahawa di era penjajahan Jepun ke atas tanah Melayu, dia ditangkap sebagai tawanan perang dan di tengah kepuritan zaman, dia berjuang untuk bebas. Namun, adakah dia akan kembali ke zamannya atau terus terperangkap dalam lipatan sejarah yang tragis? Buku ini mengajar kita bahawa setiap tindakan mempunyai akibatnya. Obsesi tanpa batas boleh mengundang pada minat terhadap ilmu tidak boleh berdiri tanpa adab dan pertimbangan. Ayuh kawan-kawan, marilah kita baca buku ini bukan sekadar kerana hiburan, tetapi sebagai cerminan diri. Miss Obses Sejarah bukan sekadar kisah Emma, tetapi kisah kita semua. Ia mengingatkan kita bahawa sejarah adalah cermin dan melalui cermin kita belajar mengenali kesilapan dan membina masa depan. Sekian warkah bicara daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.